Assalamualaikum saudara. Nah, jadi hari ni tu kita nak buat meja dari barang-barang bekas. Yang nak tengok macam mana proses dan hasilnya, ayolah ikut saya. Nah, kerana di rumah baru saya tu belum ada meja, jadi hari ni tu kita nak buat meja pakai meja bekas yang buruk larut ni, yang lama ni. Kita pakai meja yang ini. Tak mungkin pula modelnya macam gitu je. Jadi di sini saya nak ubah pakai barang-barang bekas yang ada di rumah. Ini saya dapat idenya dari media sosial, tapi tak tahulah kalau saya yang buat jadi atau tidak ni. Kita cuba-cuba je dulu, mana tahu jadi. Yang ini saya bersihkan dulu. Tikar pelapis atasnya tadi kita lepas. Habis tu di sini saya cuba ukur-ukur. Kerana atas meja tu nanti nak saya taruh keramik, jadi kita pasang alas samping kiri kanannya dulu gitu saudara. Okey, untuk penahan samping itu dah siap. Jadi tinggal kita potong-potong je lagi yang berlebih. Nah, kerana saya tak tahu macam mana nak nempelkan keramik di meja ni, ternyata Abang Haslim pas pula ada di rumah, jadi menyarankan untuk ditempel pakai semen. Kerana di rumah tu pun tak ada lem juga saudara. Untuk alas atasnya itu kan nanti kita pakai keramik. Nah, di sini tu saya pakai keramik bekas yang buat untuk rumah kemarin. Nah, jadi saya pecah-pecahkan kerana tak terpakai juga. Di sini saya pecah-pecahkan, saya buat acak-acak gitu saudara. Habis tu langsung aja kita tempelkan semen dengan keramiknya itu saudara. Tapi tadi dah kita paku-paku juga mejanya biar semennya itu tak lepas. Nah, di sini tu saya agak ragu jadi tak soalnya lama dah ni. Tengok ni satu-satu saya harus nyemenkan, saya harus nempelkan keramiknya. Kerana kalau buat sendiri itu terlalu lama, jadi saya minta tolong adik saya Kak Ola untuk nempel-nempel ni saudara. Tak lama habis tu pak saya juga datang, dia bantu-bantu juga sikit-sikit. Nah, setelah beberapa minit kemudian, itu dah mulai nampak mejanya, dah boleh nampak estetiknya. Dan saya mulai suka nampaknya saudara. Walaupun masih tak terlalu rapi, tapi tak apa-apalah. Nanti kita rapikan, kita cat-cat, kita tempel dengan semen putih pula saudara.